Tahu tak, dalam pelaburan, volume memainkan peranan penting. Kalau kita ada 1 gram emas dan harga naik RM50 dalam masa setahun, keuntungan kita hanya RM50. RM50 je, macam mana nak bina kekayaan kalau untung kecil je? Tapi bayangkan kalau kita ada 100 gram. Dalam masa setahun je, dah boleh untung RM5,000. Nampak tak? Sebab tu, ramai pakar emas cadangkan satu keluarga perlu ada 1 kilo emas. Kalau harga naik RM50 segram, 1 kilo emas dah boleh untung RM50,000. Beza kan? Tapi jangan risau, 1 kilo satu keluarga tu bukan mustahil bila kita dah ada ilmu. Sebab sekarang dah ada akaun emas gap. Kita boleh menyimpan secara fleksibel serendah RM100. Biar bermula kecil asalkan konsisten. InsyaAllah satu hari nanti kita akan capai 1 kilo pertama. Nak tahu macam mana nak mula? Klik link di profil, hubungi saya sekarang. Saya akan bantu tuan-puan sampai jadi kaya dengan emas.